Okey, yang ini seluar skirt belah tepi. Seluar skirt belah tepi, dia ada poket Allah Robi. Dia ada poket di depan, dia ada poket 2. Ini belah tepi, dia ada poket, 2 poket. Satu poket ni kita boleh letak handphone macam ni Satu ni dia boleh letak handphone. Satu ni kita boleh letak duit ke kunci kereta. Ramai yang beli untuk zumba, hiking, swimming. Dia boleh pakai untuk aktiviti sukan air dan juga aktiviti-aktiviti lasak lain yang berbasikal. Selalunya yang berbasikal dia ambil pattern belah tepi ni sebab dia nak mengayuh lagi kan. Sebab dia punya pergerakan tak terbatas sangat. So diorang banyak yang ambil skirt belah tepi ni. Okey, yang berbasikal, yang hiking, ramai yang ambil skirt yang jenis belah tepi. Dia nampak more elegan dan more stylo. Dia lain pada lain. Design ni dah dipatternkan oleh ZZC. Kita punya founder orang Melayu kita, orang Bumi Putra, local product Yang ini local product. Dia punya brand, dia punya standard dia sama dengan Puma, sama dengan Abibas, sama dengan Nike. Saya tak boleh sebut betul-betul brand-brand tu kan, sebab biasalah TikTok kan dia tak bagi kan. So dia punya level standard dengan tu. Kain dia sangat berkualiti. Tengok. Dia macam shining, flowy. Tak terlampau tebal dan tak terlampau nipis. Material dia material dry fit.